Halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi, nak tunjuk dengan korang cara buat daging kunyit. Sedap macam dekat kedai tom yum. Siapa-siapa yang nak ikut resepi saya boleh korang follow, kemudian korang share, like, komen semua. Okey, bahan-bahan kita ada daging kita dah iris, dah rebus, dah siap rebus. Okey, kemudian kat sini bawang bawang Holland, kacang panjang, carrot, bunga kubis. Kemudian ada cili padi, bawang putih. First kita bawang putih. Bawang putih kita campur sini. Okey guys, untuk perasa tepung jagung, sedikit cili bawang, kemudian serbuk kunyit, kecap soto 1 sudu, kemudian sedikit perasa. Kemudian baru kita gaul. Sikit. Bagi dia lagi sedap. Ini untuk bagi dia wangi. Dia akan jadi macam ini guys. Setelah kita gaul dia akan jadi macam ini. Sekarang jom kita goreng. Apabila minyak kita dah panas baru kita masukkan daging. Kita gaul sikit. Sekejap. Kita tunggu dia agak garing-garing ya. Kalau sudah garing kita goreng lama. Macam inilah saya buat daging goreng kunyit kalau dekat kedai lah. Orang-orang yang malas nak keluar ke apa ke boleh masak sendiri dekat rumah. Ini sedap punya, confirm. Korang cuba kat rumah ya. Ini bekas kunyit tadi. Sekarang kita nak ketuk bawang putih lagi. Masuk dalam. Ini bekas kunyit kita tadi tau. Kemudian cili. Kemudian kita gaul balik. Okey, kita tunggu daging kita garing sekejap. Okey guys, daging kita dah masak, jom tengok sini. Dah garing. Kemudian baru sayur yang kita gaul tadi. Sekejap. Okey. Baik, sayur tak perlu lama sangat layu-layu cukup dah. Sekarang kita angkat tutup api. Okey, boleh kita hidang. Okey guys, dah siap. Okey guys, korang tengok ni. Daging goreng kunyit memang menyegarkan. Ni makan dengan nasi putih, sambal belacan, beres. Okey. Follow, share, komen. Bye bye. Assalamualaikum.